Okay, dia cerita pasal perempuan materialistic. Ikan besar tu dia macam ni. Contoh, kod-kod perempuan selalu kan ada orang kata ada bro code lah kan, apa semua. Oh, you have to give me context. Like, I think you dah pernah ceritakan dekat me something yang apa? Fazura lakon dulu. Yeah, you have to tell me ni pasal movie. It's a movie. You just told me pisau cukur. How would I understand? Sebab I cakap ikan besar tak semua dia tahu dah. Tak perlu cakap. Jadi I suka makan ikan besar. Kalau siakap besar, best makan. Siakap 3 rasa. Siakap sambal, siakap lemak, siakap steam. Kalau lagi besar lagi sedap. Apa masalahnya? Siakap steam. Masak. Bukan kan, ini ikan besar lain. Yalah, okay. You faham konteks. Kalau tak memberikan konteks di berkenaan movie yang diterbitkan puluhan tahun yang lepas apabila saya masih tidak tengok filem, ya. Filem Pisau Cukur yang diterbitkan pada tahun 2000. Mungkin nak saya cakap macam tu? Boleh juga. Baru saya faham konteks dia adalah filem. Okay, tak apalah. Okay, so itu tak aku masuk Pisau Cukur. Dah. Ikan besar. Yelah. I remember you ada berlakon kata macam, Tan Sri kalau tak boleh Tan Sri je jadi datuk, something like that. Tak dapat Tan Sri, datuk pun tak apa. Tak ada datuk, YB pun boleh. Tambah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak kahwin dengan YB je sebab ada duit tu salah. That's wrong. That should not happen. So cerita tu pada you tak bagus lah buat skrip macam tu. Itu one of the macam viral tau. Dia tak dapat iconic. Just because something's viral does not make it right. Yalah, I mean it's the movie we're talking about. So dekat situ sebenarnya kalau you tengok pada sudut yang kenapa dia cakap macam tu, sebenarnya dalam movie tu dia bagi dia ada bagi apa orang panggil moral value, korang boleh nampak di mana pelakon dia Amelia Henderson, nak ingat lagi. Itu dialog dia actually. Dialog dia sebab cikgu tanya, apa cita-cita awak Bella? So dia cakap, saya nak kahwin dengan Tan Sri cikgu. Semua orang gelak. Dia kata tak dapat Tan Sri, datuk pun tak apa. So pada akhir ceritanya dia tetap tak cari datuk, tak cari Tan Sri, dia kahwin dengan orang biasa tapi dia bahagia. So kat situ mana-mana cerita pun kalau korang tengok, dia tetap ada, korang tengok mana positif, mana negatif. Kita boleh imbangkan. Mana yang baik kita contohi, mana yang tak baik kita jadikan pengajaran dan pelajaran. Ya, tapi reality not everything is kind. Bukan semua akan ada pengakhiran yang membawa message moral yang positif. At times the world may be unkind, but it's about how we fight the unkindness through compassion. Saya tak marah, saya tengah explain. Orang cakap Bella marah. Tak, saya tengah explain. Sebab Bella depan ni dia akan saya memang tak marah sebab dia akan lecture saya. Tak, saya sebab saya tak suka ada segelintir yang selalu merasakan kebahagiaan itu bergantung kepada duit semata-mata. That's not Bella. That I can tell you 110% is not Bella. You care a lot more about kindness, compassion, good character more than anything else. Sebab I rasa nak harapkan duit memang saya tak ada lah, minta maaf. Sebab I rasa siapa-siapa yang pernah ada duit banyak, I ada kawan-kawan yang diuji, lepas tu tak ada. So I rasa kehidupan ni kita tak selamanya di atas. Kadang-kadang boleh jatuh juga. Sebab itulah kebaikan penting. Sebab baik yang akan berkekalan sampai bila. Betul. Kalau you pilih orang yang berduit tapi dia tak ada budi bahasa, dia tak baik, kita akan hidup dalam kesengsaraan. Tapi tidak bermaksud bahawa lelaki perlu mengabaikan tanggungjawab hakikinya. Still tanggungjawab tu tetap ada dan agama pun telah mengajar apa tanggungjawab sebagai seseorang lelaki. I think that should be executed, tetapi tak adalah tanggungjawab itu sampai ke tahap di mana perlu jadi jutawan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. As long as we're able to take care of our partner and take care well in every single way possible, insyaAllah semua jalan baik. Dah cukup lah saya duduk macam ni, ya Allah. And I'm very very thankful and grateful sebab Bella dengan Didi tak pernah diajar. It's okay. Lagi 5 minit ni, pukul 5 tepat. Ini dalam apa? Tengok apa? Oh, this is not our house. It's okay. Ini ada alkohol. Ini adalah Airbnb tempat kita kerja. So, lepas tu dah cakap tadi, mana-mana yang negatif, jangan fokus, okay? Saya sebab tu kita tepikan juga, tak boleh tak tunjuk. Mungkin orang tengok terus dia mabuk. I nak sambung tadi. I'm very grateful and thankful sebab Mama tak pernah ajar Bella dengan Didi untuk
orang komplain cari pasangan atau memilih pasangan. Cuma itu tak mama dengan my dad, dia tak pernah suruh I dengan Didi cari pasangan yang diorang impikan. Tapi diorang pesan cari yang baik. Itulah. Tak pernah so tak pernah meletakkan apa-apa syarat lah. Sebab orang kata zaman sekarang penting tak nak cari yang berduit? dia kena wholesome lah. I mean everything is important. Sebenarnya baik tu penting, tapi kalau dia berduit tu ya Allah, rezeki lah bonus. Tapi I takut nak jawab. So, I learn how not to judge. Kerana semua orang ada ciri masing-masing, ada idaman masing-masing, ada pilihan masing-masing. So I choose not to judge. I mean some people may decide that way, dan that partner mungkin tak ada masalah dengan pilihan tersebut dan boleh fulfill that level of expectation. Yep. Jadi kita hormat je lah. Betul. Actually Bella setuju. Tapi ada lagi satu yang Bella setuju. Tak kisah kalau dia bukan orang kaya, tapi dia rajin bekerja. Effort. Effort. Dia terus Orang yang rajin ada orang yang jahil. Effort tu ialah maksudnya rajin. Ada orang dia just tak nak kerja. Oh, rajin tu teramat penting kerana menunjukkan apa ciri-ciri yang baik, dan walaupun mungkin tidak dilahirkan dengan kekayaan, tetapi kekayaan daripada sudut sifat itu boleh membawa masa depan yang jauh lebih cerah. So you may not be the best investment in the short term, but you are investing in someone who will be there in the long term. Yeah. Okay. Okay. Okay lah. Thank you so much for all your support. Terima kasih. Terima kasih. Maybe rajin tak? Dia sangat rajin. I pun tak tahu. Kalau ada masa free, dia berjogging pula. Okay. Thank you so much. Don't forget to invest in yourself juga. Kerana yelah, apa nak guna kalau kita hanya kaya dengan duit tetapi bukan dengan kesihatan dan kebahagiaan. So you must balance it out. Okay. We're about to end this live. Boleh tak kita promosikan kita akan ke Brunei dan Singapura? Ya. Kita akan ke Brunei dan Singapura. Bella punya keluarga pun pergi, keluarga saya pun akan pergi. Saya hanya akan pergi selepas Parlimen, so saya tidak akan culas dalam tanggungjawab untuk Parlimen kerana ia akan bertempat pada hujung minggu. So I'll be habis di Parlimen terus flight pergi ke Brunei dan ke Singapura dalam tempoh terdekat ni. Kita pergi berapa kali lah, banyak kali. Bella akan perform lagi. Wow. InsyaAllah. Okay. Thank you so much yang anda beli. And nanti kita buat live lagi. Bella punya battery pun dah 5% rasanya. Thank you semua. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Sini selamat menyambut Tahun Baru Cina dan selamat menyambut bulan Ramadan. Ya, selamat berpuasa. Tak sabar nak puasa insyaAllah. Dan semoga bulan puasa kali ini lebih bermakna insyaAllah. Panik. Alright, saya